Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar setia podcast Bicara Sastra Nusantara. Kembali lagi kita, saya Nurul Syahirah binti Muhammad Nazari selaku moderator anda pada hari ini. Bersama saya dua orang tetamu istimewa yang akan mengupas secara lebih mendalam mengenai sumbangan tentang seorang tokoh sastrawan negara iaitu Bahazer. Nampaknya kita telah pun beralih kepada siri yang terakhir iaitu untuk mengupas secara lebih mendalam mengenai sumbangan Bahazer. Baiklah, dalam siri yang terakhir ini, kita akan membincangkan sumbangan Bahazer dalam perkembangan dunia kesusasteraan Melayu moden. Untuk memulakan sesi perbincangan, bolehkah para tetamu kita ini jelaskan apakah bentuk sumbangan utama beliau dalam bidang kesusasteraan? Silakan. Jika kita melihat secara keseluruhan, antara sumbangan utama Bahazer ialah penglibatan aktif beliau dalam organisasi sastra. Beliau pernah menjadi setiausaha satu pena iaitu Persatuan Penulis Nasional Malaysia dari tahun 1967 hinggalah tahun 1969. Pelibatan ini menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja aktif sebagai penulis, malah turut memainkan peranan penting dalam mengembangkan dunia sastra tanah air melalui organisasi penulisan. Betul, malah penglibatan beliau tidak berhenti sampai di situ sahaja. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Timbalan Presiden PENA dari tahun 1992 sehingga 2008. Sebelum memegang jawatan Presiden dari tahun 2008 sehingga 2010. Hal ini jelas menunjukkan kepercayaan masyarakat sastera terhadap kepimpinan beliau dalam menggerakkan organisasi tersebut serta memperjuangkan perkembangan kesusasteraan Melayu di Malaysia. Wah, menarik sekali. Tetapi, selain daripada Persatuan Penulis Nasional Malaysia ataupun PENA, adakah beliau turut terlibat dalam organisasi lain yang berkaitan dengan perkembangan sastra di negara ini? Ya, beliau juga pernah menjadi Ketua Dua GAPENA iaitu Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia dari tahun 1982 sehingga 1984. GAPENA merupakan sebuah badan induk yang menyatukan pelbagai persatuan penulis di Malaysia. Melalui pelibatan ini, Bahazer berjaya membantu memperkukuh hubungan dalam kalangan penulis serta memperkasakan dunia kesusasteraan Melayu. Selain itu, beliau juga menjadi anggota panel Anugerah Sastera Negara dari tahun 1985 sehingga 1996. Peranan ini sangat penting kerana beliau terlibat dalam proses menilai dan memilih karya-karya sastera yang berkualiti tinggi di peringkat kebangsaan. Ini membuktikan bahawa beliau mempunyai pengalaman dan pemikiran sastera yang sangat dihormati dalam kalangan tokoh akademik dan sasterawan negara. Wah, saya yang mendengar ni pun rasa berkobar-kobar dengan jasa yang telah pun diberikan oleh tokoh sastrawan kita. Baik, bagaimana pula dengan sumbangan beliau dalam institusi bahasa dan juga bidang penerbitan? Dalam aspek institusi bahasa, Bahazer pernah menjadi ahli lembaga pengelola DBP iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Penglibatan beliau dalam institusi ini menunjukkan bahawa usaha beliau dalam memperkukuh penggunaan bahasa Melayu serta memartabatkan perkembangan bahasa dan kesusasteraan negara. Dalam bidang penerbitan pula, beliau pernah menjadi Presiden Ikatan Penerbit Buku Bumiputera Nasional dari tahun 1989 sehingga 1994. Selain itu, beliau juga aktif dalam bidang penterjemahan sebagai Naib Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia sebagai ahli lembaga pengarah Institut Terjemahan Negara Malaysia. Semua penglibatan ini membuktikan bahawa sumbangan beliau bukan sahaja tertumpu kepada penulisan karya tetapi juga dalam usaha menyebarkan ilmu melalui penerbitan dan penterjemahan.
Nampaknya sumbangan beliau sangat luas dan tidak hanya tertumpu dalam bidang penulisan semata-mata. Tapi, bagaimana pula dengan pelibatan beliau di peringkat antarabangsa? Silakan. Di peringkat antarabangsa, Bahazain telah menyertai pelbagai program sastra seperti World Congress of Poets di Taipei serta Kongres Puisi Sedunia di Bangkok. Penyertaan ini menunjukkan bahawa beliau turut aktif membawa nama Malaysia dalam dunia kesusasteraan antarabangsa. Selain itu, beliau juga menyertai Singapore Writer Festival pada tahun 2009 serta seminar penulisan antarabangsa di Tokyo dan Frankfurt. Penglibatan ini jelas membuktikan bahawa beliau bukan sahaja dikenali di dalam negara, malah turut mendapat pengiktirafan di peringkat dunia sebagai tokoh sastrawan Melayu yang berwibawa. Wah, saya dapati beliau memang mempunyai penglibatan yang pelbagai dalam peringkat antarabangsa. Selain daripada penglibatan dan peranan, apakah pula pencapaian atau anugerah yang pernah diterima oleh Bahazain? Antara pencapaian utama Bahazain ialah kejayaan memenangi Hadiah Sastra Perdana Malaysia melalui puisinya yang bertajuk Pernahkah Engkau Mentafsir Kedamaian bagi tahun 2002-2003. Kejayaan ini menunjukkan bahawa karya beliau mempunyai nilai sastra dan pemikiran yang tinggi. Selain itu, Puisi Apabila Menulis Puisi turut memenangi anugerah yang sama pada tahun 2008-2009. Malah pada tahun 2012, dua puisinya iaitu Permainan Mimpi dan Dalam Persekitaran Kata-Kata turut memenangi Hadiah Sastera Perdana Malaysia pada sesi 2010-2011. Hal ini membuktikan bahawa karya beliau sentiasa mendapat pengiktirafan kerana keindahan bahasa dan pemikiran yang mendalam. Baiklah, terima kasih. Selain daripada anugerah tersebut, adakah beliau menerima pengiktirafan lain? Ya, beliau turut menerima anugerah penyair Gapena pada tahun 1988 serta anugerah tokoh pejuang bahasa daripada Persatuan Linguistik Malaysia pada tahun 2004. Pengiktirafan ini menunjukkan jasa beliau yang besar dalam memperjuangkan bahasa dan kesusasteraan Melayu. Tambahan pula, beliau juga dianugerahkan Anugerah Budawan Gapena serta Anugerah Tokoh Pena pada tahun 2011 sebagai penghargaan terhadap jasa dan sumbangan beliau dalam dunia kesusasteraan tanah air. Baiklah, bagaimana pula dengan pengiktirafan di peringkat akademik dan negara? Dari segi akademik, Bahazain menerima ijazah kehormat Doktor Persuratan daripada Universiti Sains Malaysia pada tahun 2010. Pengiktirafan ini membuktikan bahawa sumbangan beliau dalam bidang sastra turut dihargai oleh institusi pendidikan tinggi negara. Manakala di peringkat negara, beliau turut dikurniakan darjah kebesaran seperti Kesatria Mangkunegara KMN, darjah Cura Simanja Kani PCM dan darjah Paduka Mahkota Perak di PMT. Semua anugerah ini menunjukkan bahawa jasa dan sumbangan beliau dalam dunia kesusasteraan Melayu diiktiraf sehingga ke peringkat tertinggi negara. Baiklah, terima kasih. Apa yang dapat saya simpulkan di sini iaitu tokoh sastrawan negara kita, Bahazain, merupakan seorang tokoh yang sangat mempunyai banyak sumbangan dalam dunia kesusasteraan Melayu. Bukan sahaja melalui karya penulisannya, malah melalui kepimpinan, organisasi, penerbitan, penterjemahan serta penglibatan di peringkat antarabangsa. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua tetamu atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat pada hari ini. Semoga perbincangan kita ini dapat menambah pengetahuan tentang tokoh sastra negara dan memberi inspirasi kepada generasi muda untuk terus menghargai dunia kesusasteraan Melayu. Jangan lupa untuk terus ikuti episod-episod seterusnya dalam podcast Bicara Sastra Nusantara yang akan mengupas dengan lebih terperinci mengenai tokoh-tokoh sastrawan negara yang lain. Saya, Nurul Syahirah binti Muhammad Nazari, mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua pendengar setia. Assalamualaikum dan sampai jumpa.